Apakah hukum zakat fitrah melalui online? Tidakkah zakat fitrah itu kena ada akad bayar amil zakat? Mohon pencerahan. Bagus. Dia kata kalau bayar zakat fitrah kan kena kata, aku bayar zakat fitrah atas diriku yang wajib dan juga anak-anakku dan isteriku kerana Allah. Waktu kami kata saya terimalah zakat fitrah daripada tuan hamba sebanyak ini. Salah. Yang sebetulnya tak wajib lapar. Okey? Tak wajib lapar. Yang wajib niat. Kita nak bayar zakat fitrah, kita seorang 10 riyal contoh. Bini kita seorang 10 riyal, anak seorang 10 riyal, 30 bawa piti. Ulama kata bila kita ambil duit 30 riyal, bola pakai, bola raga motor, bola poket belakang, kau andai lah. Mana kita pisah dah 30 riyal nak bayar zakat. Sah dah niat. Duduk dalam poket belakang seluar libah. Zakat 30 riyal, dalam hati belang bawa motor. Inilah zakat fitrah yang wajib atas diriku dan orang-orang di bawah tanggunganku atau anak isteriku. So, paling apa kita niat masa kita nak bayar, masa ambil duit tu, pegang, nak Allah ke ambil, paling apa niat. Pegang ini, inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan anak isteriku. Paling apa? Tapi masa kita pisah duit je sah dah niat. Faham lagi? Tapi tak lapar dalam hati Allah je. So, yang kena lapar bukan fitrah, akad nikah.